Pada pandangan saya lah, Insan Insaf ni amat terbaik lah. Daripada mula kita bergerak dahulu sehinggalah kita kembali pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahari bin Safar dan juga isteri saya Nozila binti Muhammad. Kami pergi haji dengan Insaf seramai 7 orang. 4 daripada keluarga saya dan 3 daripada anak saudara saya lah. Pada keseluruhannya, pada pandangan saya lah, Insan Insaf ni amat terbaik lah. Daripada mula kita bergerak dahulu sehinggalah kita kembali pada hari ini. Gembira sebenarnya, sangat berkata-kata bersyukur sangat sebab ini bukan inilah bukan pertama kali kami dah pergi kali kedua, tapi dah lama dah dulu kan yang pertama. Jadi yang ni sangat berbeza lah. Banyak pengisian yang kita dapat, terutama sewaktu kami berkampung selama 15 hari di Azizia. Yang tu memang banyak. Memang tak ada rehat langsung. Setiap waktu ada saja ilmu yang disampaikan dan kita rasa kita yakin dapat buat yang terbaik lah. Semasa kita mabit di Muzdalifah dan juga kita bermalam di Mina tu kan, yang mana kita bersesak masuk ke dalam tu. Yang bagi lelaki pula yang terasa amat sejuk dalam tu, yang kenangan yang tak dapat kami lupakan lah. Alhamdulillah, saya dapatilah daripada di Malaysia lagi sampai ke Tanah Haram sana, semuanya dilayan dengan baik lah. Saya lihat dalam grup WhatsApp tu apa saja yang diminta akan dilayan sebaik-baiknya. Kalau 5 tu saya bagi 5 lah. 5 bintang. 5 makan benar. InsyaAllah. Insaf dulu, baru haji. Alhamdulillah.